Sebab tu dah. Tu dengan samping booking sebab tadi kata kain. Dia kena cium mata. Oh. Jap. Okay. Masuk jap. Sorry. Okay, right, ready? Okay, stand by 3, 2 and 1. Go. Assalamualaikum semua. Hai. Okay, sekarang ni kita berada di Buffet Ramadan Bangor 289. Jom, ikut kita. Kopi istimewa. Babi tu. Bangor ni tempat. Jom. Kita tengok. Cara tengok buku so, cara kita masak pun akan ikut cara nenek-nenek kita yang masak. Punya masakan yang sedap, fresh, yang mengingatkan kita kepada diri kita. Tapi yang paling penting, di balik kejayaan Bangor 289 ni adalah makanannya sangat fresh. Dia tak akan tunggu pun makanan tu semalam. Dia tak ada central kitchen. It's fresh, it's delicious dan memang mewakili rakyat berbelah bangsa dan agama daripada Perlis ke Johor. We have a variety of options yang boleh kita hidang bersama. Okay, actually saya rasa lama dah. Boleh kita masuk sekarang? Boleh, saya ikut bos. Second. Okay, pergi dodol. Maybe. Dodol kat mana? Dodol dekat belakang. Jom. Dodol Buat dodol. Ngerti tak buat dodol ni? Buat dodol. Jack, kau jangan makan pula dodol. Mana? Aku tak makan dodol. Sebab dodol tak siap lagi. Kalau dah siap, baru kita makan. Okay, jom kita bergerak ke stesen seterusnya. Ada yang kat dodol? Tengok kanan. Dia boleh makan terus. Jangan lagi nampak. Oh, ya. Kita ada timing dia. Sedap. Boleh makan semua dia. Ha? Yelah. Kenapa tinggalkan Bella Bisa buat hal Tinggal. Okay, jom. Okay, jom. Allah lapar Jack. Jack dengan makanan berpisah je ada. Macam video saya sebelum ni. Ini tak sempat shoot kan? Terus hilang je dekat Kuali tu. Uish. Sedap. Dah jadi chef dah. Mari. Inilah ada benang. Jangan Bella tertangkut. Ada benang bawah ni. Jack, ini adalah kita buat live. Dia adalah salah seorang pemilik Bangor 289, salah seorang wanita muda daripada Kuala Kerai. So selama ni saya beritahu lah, kita, saya dengan Bella ni dah banyak kali dah breakfast kat sini. So menghadap ke mana ni? Sana. Tak tahu je. Sorry. Dari sana? Ke sini? Okey. Kena biasakan. Dia berasap sikit. Ha? Ha? Your tali apron. Betulkan. Betulkan je. Kita balik ke? Okay. Kejap.
station duduk berapi macam ni. Siap boleh ke dia nak siap? Boleh, tapi saya takut chef kalau dia buat macam tu. Tak ada masalah. Boleh. Ada saya betul ke? Siap? Oh, betul bawah. Wow. Benar tak buat ni? Tapi mesti dua-dua dia tambah manis. Betul? Takut nanti dia tambah manis sampai diabetes. Tapi yang dekat rumah je besar. Dia macam kat rumah je besar kan. Yang kopi tu lebih gede tadi. Wow. Ini chef saya tadi. Dia nak belikan lagi. Kenapa nama chef Mood? Oh, dia mana dia di kampung macam tu. Tadi kita pergi ke station. Baik. Kambing. Sate sebelah. Sate. Teri. Oh ya, betul buat sana. Tapi sekarang dah kerja full time tak? Beg kuning ada ke? Belum. Ini sana. Sana ke? Dalam ni kita pergi mana ni? Ada kambing. Betul. Dalam Dia dah beli hutang kan? Dia dah beli Kambing. Ish. Apa ni? Sedap. Pernah ambil ke? Ha? Cakap je lah. Dia akan singgah. Kan. Ha? Tak buka lagi. Dah siap. Okey, kambing. kambing. Sorry. Kambing. Sorry. Ni ada kambing. Apa namanya? Mana Am? Cik dah tak sabar nak makan. Wow. Ini masakan Chef Idris. Ni bagi tahun-tahun yang lepas, semua memang tahu. Ini memang specialty. Dapat rating yang paling tinggi. Ya, 5 bintang. Kerana very tender, sedap, fresh. Dan memang akan habis dan perlu digantikan berkali-kali. Just look at it, jadi kan saya ingat sikit. You can look at how tender it is. Dengan tulang-tulang dia sekali. Jom buka kita ni. You can see how tender it is. Oh, so juicy. Tu kalau nak, dia siap ada dengan dia punya tadi. Oh, so kalau boleh saya makan ni takut je nanti tak berhenti. Nanti perut pun naik dalam pulau kan. Okay. So jangan lupa. Oops, sorry. One of the specialties dia yang dapat 5 bintang. Baik. Ini dah boleh ya? Ini dia. Tu. Sate. Ada shit. Okey, kita pesan ke sini. Sate pula. Oh, sorry. Yang ni bila nak try tak kisah. Dia try. Dia kena buktikan. Dia kena buktikan. Ni ada sata. Buktikan yang tak keluar. Ni ada sate. Jack nak makan sekarang. Lagi ada satu sate bergerak. Direct tu just point dia besar dan juicy. Sharing ada. Ada yang memang wajib kalau lepas dia ada air. Tapi dia pun pasal. Dia macam muka Bella. Wah, kalau dua ni macam look at the size. Ini bukan main-main tau. Saya Maknanya, orang muar ni memang suka makan sate. Tapi sate kita kecil-kecil ni sate ni macam sebab tu sate dekat 289 ni memang sangat besar and juicy. Boleh tak saya nak makan satu? tak boleh. Please. Okay. Tapi kenapa makan dengan lauk je, mana boleh macam tu je. Tak apalah. Tu makan dah. Wow. Oh, very tender kan. Tak ya? Makan seorang kan. Dia terus ambil tangan saya je, sabar je lah. So, kita juga ada wadah sate yang luar biasa. Tak ya?
Kit Kat. Okay dah. Next, apa Ivan? Major dessert. Nak? Ha? Nanti dah habis. Yeay, besar kan?